Aku cuma nak bebas. Ke. Siapa korang ni? Kami cuma alien yang tersesat je. Alien sesat? Ya, Dua lagi tadi tu. Siapa? mereka tawanan kami. Bukan ke Wush kata ada dua makhluk asing? Kenapa sekarang ada 4? Korang rupanya kaum Arya yang bersekutu dengan Void. Aku tahu pasal perjanjian tu. Kaum Arya mengubah Void menjadi Guardian untuk dapatkan kuasa yang lebih besar. Tapi sayangnya gagal. Guardian dah tak ada. Kami tahu. Tapi aku boleh tolong korang. Apa? Ada hal yang aku nak dari Guardian sebab dia punca semua ni. Pasal apa? Aku nak dia kembalikan wujud asal kami menjadi roh elemental. Apa? Kami setuju. Zain, kita ikut rancangan dia. Apa kita kena buat ni? Aku rasa kita kena kalahkan dia sampai dia menyerah dan kembalikan Tafan pada kita. Kalau cakap je memang senang. Macam mana kita nak kalahkan dia? Kita lawan dia lah. Dia tu roh elemental, tak ada batas kuasa. Berbeza dengan kita yang boleh kehabisan tenaga. Kalau kita nak lawan dia pun, kena ada strategi yang matang. Apa kata kalau kita bangkitkan roh elemental yang lain? Gila apa? Apa salahnya? Aku rasa Blaze ada betul juga. Apa? Beliung dah marah dengan kita sebab apa yang kita cakap dengan dia tadi. Aku rasa dia tak nak dengarkan kita dah. Jadi, maksud kau, mungkin kalau sesama roh elemental yang cakap, dia akan dengar. Habis tu menurut kau, siapa yang boleh cakap? Gamma. Apa? Daripada 6 roh elemental, kenapa kau pilih yang paling susah untuk berunding? Hali. Aku rasa pun kalau Gamma yang datang ke sini, dia akan buat apa yang dia nak je dan tak akan dengarkan kita. Kenapa kau pilih dia? Sebab Gamma penguasa Serambi Suria. Aku pasti kalau dia pun sebenarnya tak nak Beliung bangkit macam ni. Mana kau tahu pasti? Sebab Beliung cakap tadi kan, Gamma mengunci semua roh elemental di Serambi Suria. Macam mana kalau sebenarnya Gamma yang berniat buruk pada mereka? Apa? Kau rasa Gamma macam tu ke? Yelah, korang nampak Solar Reverse? Kan dia juga punca semua ni. Tapi, aku nampak Solar Reverse sekarang dah berubah. Dah jadi lebih baik. Lah, kau je kot yang masih sakit hati dengan dia. Sakitlah sangat. Satu kali pun tak pernah aku dengar dia minta maaf dengan aku tau. Masalah peribadi rupanya. Weh, kau beruntung sebab Ice Reverse nak dengarkan kau awal-awal lagi. Solar Reverse tu
tak pernah dah dengarkan aku tau. Cuba kau yang dengarkan dia. Jangan harap. Itulah masalah korang. Tak ada yang nak mengalah. Apa kau menemuiku untuk membicarakan soal beliung? Ya, lebih kurang macam tu. Kami sudah ada rencana melawan dia dengan kekuatan fusion. Bukankah kau tak dapat fusion? Iya, itu masalahnya. Mereka menyalahkanku. Apalagi setelah gempa reverse dan halilintar reverse berhasil melakukan fusion. Begitupun dengan gempa reverse dan ice reverse. Mereka berhasil mencobanya tadi malam, sedangkan aku semuanya gagal. Ini kali pertama aku nampak dia kecewa dengan dirinya sendiri. Selalunya tak pernah macam ni. Bagaimana dengan kalian? Apa rencananya? Mereka ada plan untuk bangkitkan Gamma. Apa? Kalian serius? Ya. Hali cakap kalau Gamma boleh bincang dengan beliung biar dia balik ke Serambi Suria. Kau dah bagi tahu Zehin untuk bersedia? Kita akan bangkitkan Guardian esok. Tak payah sedih, Wush. Elemental Fusion. Hehe, what's up bro? Haha, kabar baik. Kenapa korang fusion sekarang? Sebab kita akan bangkitkan Gamma sekarang. Benar, ini untuk berjaga-jaga kalau Gamma menyerang. Jangan risau bro. Gamma tu tak ada apalah. Baiklah, kalian siap? Pilihan yang tepat untuk bangkitkan aku. Korang semua patut diberi penghargaan. Apa ni? Kunci untuk masuk ke dimensi void. Apa? Apa kena-mengena kami dengan void? Sebab beliau akan bangkitkan void. Apa? Kenapa dia nak bangkitkan void? Sony berjaya dapatkan maklumat dari angin ciptaan beliau. Beliau nak bangkitkan Void untuk suruh dia kembalikan wujud asal semua roh elemental tanpa persetujuan kami. Itu melanggar kesepakatan. Dia mesti dihentikan. Korang dah bersedia? Baiklah, mulakan.
Tidak, Ras Arya. Gama, apa kau dah buat ni, beliau? Kenapa kau melanggar kesepakatan kita? Kenapa? Sebab wujud ni lah kita tak dapat bebas. Kenapa kau tak setuju dengan aku? Janji tetap janji, beliau. Luna telah pun mengorbankan jiwanya untuk menghentikan Void dan menghalangnya daripada meninggalkan tempat ni. Itu bukan masalah aku. Aku cuma nak bebas. Kau lupa, aku boleh sedul kuasa kau. Cubalah kalau kau nak merosak keseimbangan ni sekali lagi. Cahaya bergerak lurus. Senang je nak elak. Tangkap aku kalau kau mampu. Tak kena. Sia-sia je tenaga kau. Tak ada yang sia-sia kerana aku bersama mereka. Apakah? Kau dah silap langkah dan langgar kesepakatan kita. Kembalikan taufan pada kami. Hehe, kita berjaya selamatkan korang. Hah? Apa yang diorang buat? Kami dapat rasa apa yang kau rasakan. Benar. Kau merasa tidak ada satu pun dari mereka yang berpihak padamu, kan? Dah tu kenapa? Kau salah kalau rasa macam tu. Sebab kami ada di pihak kau. Bukan pasal rancangan kau yang nak bangkitkan Void. Tapi ni pasal kebebasan kau. Kami tahu selama ni kami menjadi penghalang kebebasan kau. Dulu, roh elemental dapat hidup bebas di bumi. Sampai tiba masanya kami muncul dan rampas kebebasan korang. Sepatutnya kami memang tak payah dicipta. Itu benar. Kalau kau masih ingin berada di bumi, silakan saja. Kami merasa nyaman ada di sini, di dalam jiwamu. Maaflah ya, sebab serangan ke atas korang semalam. Aku tak dapat kawal emosi sebab korang cakap. Kami pun nak minta maaf sebab cakap macam tu ke kau. Ya, tak sepatutnya kami cakap apa-apa yang sakitkan hati kau. Mana korang tahu? Kan Taufan cakap tadi.
Bila ya mereka balik? Mungkin besok. Kejap lagi dah nak Ramadan.